Sebab yang ancaman kepada negara hari ni adalah Anwar Ibrahim. Dia tak pandai. Kalau dia pandai, dia ambil duit, dia tak backup lah. Celah beda mana jimat 200 bulan. Kalau RM2 di Mesir 300 liter, RM615 sekarang ni. Okay, RON notify. Sudah ulas panjang lah apa matlamat dia, apa semua kan. Kemudiannya bila kita tengok perbincangan daripada ramai rakyat Malaysia, mereka-mereka yang buat kira-kira apa semua, jadi kita dapatlah jawapan yang sebenar-benarnya. Apa jawapan sebenarnya? Tahun lepas boleh pergi dekat ChatGPT tanya, boleh pergi dekat Google tanya. Tahun lepas Anwar bagi tahu RON notify akan dinaikkan. Harga minyak akan dinaikkan pada pertengahan tahun 2025. Ni, tahun ni minyak akan dinaikkan. Jadi kita tunggu minyak tak naik-naik. Sebaliknya dia umum turun 6 sen. Maka bergempak gempita lah walanon kesekalian Saitro ni, minyak turun. Anwar turunkan harga minyak. Jilat dia orang ni semua. Jadi yang mana rakyat, of course lah korang, takkan korang percaya kan? Memanglah 6 sen, takkanlah korang teruja, kau biar betul. Tapi walanon lah media-media mainkan janji Anwar Ibrahim turunkan minyak 6 sen, bla 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 bla. Tapi bila kita tengok balik, bila ada rakyat Malaysia yang buat kira-kira apa semua, apa gampang lah. Betul yang dia kata tahun lepas RON notify akan dinaikkan, maka dia naikkan harga. Sebenarnya ni dia bukan turun 6 sen, sebenarnya dia dah naikkan harga minyak kepada 55 sen. Dia naikkan harga minyak tu sebenarnya. So tak ada orang yang terkecuali yang sebenarnya. Jadi sekarang ni kalau dia cerita 6 sen, tak, sebenarnya dia dah naikkan harga minyak. Sebab tempoh hari kita dah ulaskan macam mana kalau sistem problem, kita tak nak beratur apa semua, kita nak isi minyak, nak pergi kerja. So kita tetap kena bayar RM2.60. So kalau sekarang ni limit lebih 300 liter, engkau kena bayar RM2.60 juga. Jadi cerita dia sebenarnya, dia telah menaikkan harga minyak, tapi dalam masa yang sama dia memperbodohkan korang. Nampak tak? Lepas tu keluar cerita kononnya sehari sekali, tak tahu betul tak betul lah. Kita nak tengok bulan depan lah, baru kita tahu ni. Sehari sekali kita tak tahulah. Tapi dia dah naikkan harga minyak yang sebenarnya. Tapi hari ni adalah kenyataan daripada Menteri Keuangan kedua. Menteri Keuangan kedua. So tengoklah kenyataan Menteri Keuangan kedua. Menteri Keuangan kedua bagi tahu, dia bagi tahu penjimatan. Saya tak biar betul ni. Mana kenyataan dia tadi ni? Tadi ada dah hilang lah. RON notify RM1.99, rakyat jimat hampir 200 sebulan. Amir Hamzah, Menteri Keuangan kedua. Guys, engkau tengok Menteri Keuangan kedua ni sama spesies tak dengan Anwar Ibrahim? Saya tanya dengan korang, engkau tengok Menteri Keuangan kedua ni, engkau cuba tengok betul-betul sama spesies tak? Dia sama spesies dengan Pudin Poka, dengan Fahmi ni sama spesies ni, puak-puak ni. Faham tak? Background dia apa? Dia ni kan dah cakap, dia ni KWSP corporate. Jadi dia fikir ke pasal korang ni semua? Dia tak fikirlah pasal korang semua, sebab tu dia perbodohkan macam tu. Dia bagi tahu, bukan aku bohong tu. RON notify jimat 200 sebulan. Celah beda mana jimat 200 sebulan? Kalau RM2 di Mesir 300 liter, RM615 sekarang ni. Subsidi lama. Kalau RM1.99 kali 300 liter, RM597. Jadi RM18 je. RM18. Nampak tak? Jadi cerita dia berjaya naikkan harga minyak. Cuma kita jangan masuk perangkap. So minta itu yang paling penting lah.
Dia naikkan harga satu, dia nak kita mengamuk, nak kita marah, dia nak chaos. Jadi jangan selfish masing-masing, jangan pentingkan diri, sabar, tenang dan bijaksana lah. Isi macam biasa je. Tapi kalau tanya saya akan isi awal lah. Saya akan isi awal. Aku berapa aku nak isi 30 bulan ataupun bulan 9 ni. Mana aku boleh penuhkan aku punya tangki, aku penuhkanlah tangki aku. Setuju tak? Kalau aku boleh penuhkan, aku penuhkan lah. Kereta-kereta tak pakai, tak apalah, buat duit sikit, 60 sen kot. Buat apa kita nak berebut-rebut dengan orang? Orang yang tak tahulah. Tapi kita yang tahu ni, kita kena fikirlah. Macam saya cakap ni, betul tak betul? Kau fikirlah sendiri. Walanon, kau kena faham, walanon ni sebab dia dibayar. Dia orang dibayar. Bila dibayar ni, disokonglah. Dia tak tahu apa pun. Mana nak pandai? Macam mana dia nak pandai, bro? Macam mana nak pandai? Dia tak pandai. Kalau dia pandai, dia ambil duit, dia tak backup lah. Ambil duit jangan backup. Itu walanon yang pandai. Walanon yang pandai sikit lah, pandai sikit ni, dia sokong Anwar, dia sokong Madanon, dia arahkan untuk backup, pertahankan. Dia ambil duit, dapat duit, jangan backup. Itu baru walanon yang pandai, ada cerdik sikit. Tapi kalau majoriti kita tengok ni, semua bebal lah. Dah lah kau ambil duit, lepas tu kau beria-ria pertahankan harga minyak RM1.99 ni. Bebal lah. Itu pasal saya cakap semalam, dia orang pakai video AI. Demi nak mempertahankan ni, pakai video AI. Kan? Okey, jadi pasal harga minyak, cerita dia, harga minyak dah naik dah. Jadi tenang, sabar, bijaksana. Kita nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab itu dalam perkara ni juga saya minta kita tengok betul-betul, sepaham. Hari ni ramai orang yang macam-macam cerita lah, kan? Ada saya tengok lah pendatang asing. Dengar saya cakap, ini terpulang, nak percaya tak boleh, terpulang pada korang, tapi ini saya punya pendapat. Pendatang asing ni, warga asing ini, dia masalah pada kita. Ya, dia masalah pada kita. Tapi dia ancaman kepada kita? Tak. Dia ancaman kepada kita? Tak. Dia masalah pada kita? Ya, dia masalah pada kita. Sebab lambakan warga asing ni yang kosong lah, masalah. Memang masalah kepada kita dan negara. Tapi ancaman kepada kita dan negara? Tak. Sebab yang ancaman kepada negara hari ni adalah Anwar Ibrahim. Dia adalah ancaman yang nyata. DAP adalah ancaman yang nyata. URA yang diorang nak buat adalah ancaman yang nyata. Tapi dalam keadaan sekarang ni, tiba-tiba ada puak ni pergi serbu lagi pasal pendatang asing. Adalah NGO pendatang apa dah. Siapa musuh kita ni? Apa fokus kita ni? Kita nak selamatkan negara. Kita nak selamatkan negara ni. Mereka tengah bakar sentimen kaum, agama, tak jadi. Sekarang ni apa? Nak suruh bergaduh dengan warga asing pula? Nak bakar sentimen dengan warga asing pula? Kau biar betul. Jangan jadi bangsa. Sebab aku kenal orang-orang ni semua. Aku tahulah. Aku tahu. Ni mana-mana NGO yang kecoh-kecoh sekarang ni nak serbu-serbu warga asing. Kau dengar aku cakap ni, fokus penyatuan Melayu. Kalau kau nak orang Melayu bersatu lah. Tapi kalau kau sibuk dengan kerja kau ni, confirm lah, dibayar lah. Itu je saya nak ingatkan korang ni. Kalau sibuk time orang nak selamatkan negara ni, dengan isu tengah banyak ni, raw notify lah, hapus semua ni, dia duduk sibuk dengan warga asing, bayar. Ada orang bayar. Fikir-fikir kan. Okey.